dan ini adalah salah satu kilang kopi yang terbesar di Keluang Johor. Dan kali ini saya bawa anda ke kilang Keluang Coffee Shop Television. Bahagian hadapannya telah direnovasi kepada satu kafe yang amat indah sekali. Sementara menunggu pesanan kopi istimewa saya tiba, sekarang kita buka mi hun goreng. Perbezaan ketaranya ialah harganya lah. Dulu sebungkus mi hun goreng seperti ini berharga cuma 50 sen. Tetapi hari ini di sini ianya dijual dengan harga RM3.50. Segala-galanya yang lain adalah sama, teksturnya, baunya dan rasanya. Inilah dia pesanan istimewa yang saya sebutkan tadi, iaitu Black Ice Coffee Cube Ice berwarna hitam. Mengapa? Kerana ianya dibuat daripada kopi hitam atau black coffee. Manakala di dalam bitar kimia itu diisikan dengan kopi susu yang mana kopinya sangat pekat. Di atas setiap meja di dalam kafe ini diletakkan satu balang plastik biskut keras yang mana adalah percuma. Anda boleh makan sebanyak mana yang anda boleh makan. Anda boleh melawat kilang di mana mereka memproses kopi anda. Kita gunakan laluan ini. Di sini diletakkan dan disediakan beberapa dekorasi bertemakan kopi dan juga tintin lama sebagai kenangan. Juga tingkap-tingkap ini yang mana menunjukkan sedikit sebanyak tentang proses pengeluaran serbuk kopi yang asalnya adalah daripada biji-biji kopi.